video kali ini, Ayu akan kongsikan tips untuk tuan-puan yang tengah kumpul dana haji. Sebelum tu, share dan save dulu video ni untuk rujukan akan datang. Tuan-puan tahu tak, kos haji makin meningkat kalau kita simpan dalam bentuk duit kertas. Tapi data menunjukkan bila kita simpan dalam bentuk gerai emas, kos haji sebenarnya sangat murah. Menarik kan? Pada tahun 1998, kos untuk menunaikan ibadah haji 267 gerai emas. Tapi pada tahun 2023, kos haji hanya memerlukan 40 gerai emas sahaja. Jadi bagi tuan-puan yang target untuk pergi haji 5 tahun akan datang, boleh terus konsisten menabung 1 gram 1 bulan selama 60 bulan iaitu 5 tahun. Hasil konsisten menabung emas, selepas 5 tahun, tuan-puan akan dapat sekitar 60 gram emas. Kan dah cukup untuk pergi haji tu. Jika target tuan-puan untuk pergi haji lebih 2 tahun, lebih baik simpan dalam bentuk emas fizikal seperti ini. Sebab jika tuan-puan simpan dalam bentuk duit, nilai duit makin lama makin menyusut. Itulah yang menyebabkan kos haji makin lama makin meningkat. Bagi yang ingin mulakan tabungan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video di profil atau klik di bio untuk Ayu bantu sebaiknya.